Warna-warni di hari raya. Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Rizal. Okey. First saya nak ucapkan selamat hari raya. Mohon maaf zahir batin. Dah lama kita tak bersiaran guys. Dah lama kita tak buat konten. Okey. Hari ni saya nak tunjuk resepi ayam goreng kunyit daun kari. Ini versi lain sikit okey. Tengok sini bahan-bahan dia. First kita ada ayam, ada daun kari, kemudian dekat sini macam biasa bawang holland, cili kacang panjang, bawang kubis, carrot, bawang putih, cili. Okey, sekarang jom. Okey guys, sekarang kita nak bagi perasa dia. Sedikit garam, sedikit perasa, kemudian serbuk kunyit. Serbuk kunyit jangan terlalu banyak sangat, nanti dia pahit. Kemudian kicap sotong, kemudian sedikit sos tiram, kemudian cili kisar, cili boh, kemudian tepung jagung guys. Tepung jagung ni tujuannya bagi dia crispy Okey, kemudian kita taruh sedikit pewarna kuning. Sekarang kita nak gaul guna sarung tangan kasih sikit dengan sini. Okey, dalam masa yang sama kita panaskan minyak. Okey guys, sekarang kita masukkan separuh daun kari. Sebelum kita nak perap ni, kita masukkan daun kari dulu. Kita perap dengan daun kari guys. Kita perap lebih kurang dalam 5 minit sebelum kita nak goreng. Okey. Okey, bila dah gaul seperti macam ni, kita diamkan ni selama 5 minit. Okay guys, apabila minyak kita dah panas, baru kita masukkan ayam yang kita dah perap lebih kurang 5 minit. Itu dia. Okey. Sambil tu kita potong bahan-bahan dia. Okey guys, ni sayur-sayur dia. Cili padi, bawang holland, kacang panjang kita masuk ke sini, bekas kunyit tadi. Kemudian bawang putih kita ketuk. Kita campur sekali dalam ni. Kemudian daun kari, campur lagi sekali. Cili padi. Ni dia. Okey. Ayam kunyit daun kari kita dah siap. Jom tengok sini. Inilah dia. Apabila dia dah masak, dah garing, baru kita masukkan sayur yang kita dah gaul tadi. Dengan daun kari sekali buka api lagi sekali. Warna-warni di hari raya. Alright, bila dah masak, dah layu-layu sayur, baru kita tutup api. Boleh kita hidang. Daun kari dah siap, sekarang kita nak hidang. Kasih sikit sini. Okey guys, inilah dia. Korang tengok. Ayam kunyit daun kari. Siapa-siapa yang nak buat open house ke apa ke kan, boleh sangat. Alright, selamat mencuba. Jangan lupa follow macam biasa, like, komen, share, subscribe. Dan selamat hari raya. Bye bye. Assalamualaikum.